Okay, first Ikmal nak cakap berat nak cakap ni. Macam berat nak cakap benda ni. Berat sangat nak cakap benda ni. Tak tahu nak cakap macam mana. Siapa yang collect duit untuk belikan kerusi gaming untuk Ikmal? Siapa yang collect duit untuk belikan kerusi gaming untuk Ikmal? Ikmal dapat tahu daripada Alung baru je tadi. Alung bagi tahu. Dia kata jerung-jerung kumpul duit untuk belikan kerusi gaming untuk Ikmal. Siapa suruh? Siapa suruh? Kau tak payahlah kak. Susah-susah je kak. Ya Allah. Kuat ni suara Ilham. Memang rumah ni kalau kat kentut pun jiran sebelah boleh dengar. Tiba-tiba je Alung kata, Animal ni ada di jerung kumpul-kumpul duit nak bagi suruh beli kerusi gaming. Aku cakap, kerusi gaming? Mana pula ni? Ikmal tak minta pun. Ya Allah. Tiba-tiba ada kerusi gaming, suruh beli kerusi gaming. Kak jangan bazir duit. Ya Allah. Tak payah nak beli kerusi gaming. Ikmal pakai kerusi ni pun dah okey dah kak. Kerusi ni Kak Rus, thank you Kak Rus. Kerusi game ni tak payah kerusi game pun, biarlah tak ada cushion pun. Ya Allah. Meja nak. Tak payah. Tiba-tiba je Alung cakap tu je. Ikmal lambat sikit tu buat live je. Ikmal cakap, kursi gaming? Dia kata dia orang suruh beli kursi gaming yang selesa untuk duduk lama-lama, dia kata. Duitnya dia terkumpul, tinggal pergi beli je. Ya Allah, kalau macam ni lah, minta gunung Everest pun dapat. Kak, tak payahlah kak. Aduh. Kalau macam ni maksudnya yang akak kata nak beli rumah kat Kota Ses tu pun boleh jadi tau. Aku risau. Betul, kalau macam ni rumah Kota Ses tu pun boleh jadi dibelikannya. Janganlah kak. Gol kat sini sakit sangat. Kalau Ikmal duduk lama, dia sakit kat belakang ni. Dia jadi lenguh, lepas tu dia jadi sengal. Bila kita tekan kat belakang ni, sengal sangat, sakit sangat. Jadinya tu yang Ikmal kadang-kadang gini, macam ni tu. Bukan Ikmal minta kursi, Ikmal tak minta pun kak. Tak payah kak. Tapi apa-apa pun Ikmal nak cakap terima kasih sangat-sangat yang buat collection lah apa lah. Ya Allah, terima kasih sangat kak. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Terima kasih sangat-sangat. Alung kata macam tiba-tiba je ada orang DM Alung ada power bank tak payah, kemana beli kak. Kita
Seri. Ikmal dah beli dah kat power bank. Tak payah kak, tak payah. Kak banyak sangat kak, tak payahlah kak. Cukup lah kak. Sumpah kak, sumpah wallahi Ikmal beli power bank tadi RM90. Buat mak kak, sumpah tak tipu. Ikmal beli dah. Tadi baru beli. Dah. Nak tengok, ada. Ikmal dah beli dah. Baru beli tadi. Ikmal pakai seluar pendek ni. Tu yang tak boleh selamba bergerak ni. Takut. Sekarang nampak lutut. PC set nak tak ketua? Ya Allah kak, tak payah kak. Biar Ikmal berusaha. Akak support Ikmal. Lagi bagus macam tu. Tak payahlah kak. Tolong kak. Tak payahlah kak, tiba-tiba kak. Ikut terkejut, janganlah kak. Ni. Ikmal dah beli dah tadi. Baru beli. Baru je beli. Okay, ni. Pinggul nak? Tak, Pak. Itu memang Ikmal dah dapat sendiri. Ikmal tak perlu pertolongan orang. Ikmal doa je. Waktu Ikmal doa, lepas tu cakap Ikmal doa. Lepas dapat. Cerita. Jadinya itu akak tak payah. Itu kita masuk topik lain. Ini masuk materialistik, benda-benda lain ni. Tak payahlah kak, macam tu kak. Terkejut Ikmal. iPad ada kak, iPad ada. Ikmal guna ada dah. Ikmal beli dah. Ikmal dah beli. Serius Ikmal dah beli. Ikmal guna apa-apa ada. Tolong kak ya. Tak apa, PC pun tak apa kak, nanti Ikmal beli insyaAllah. Bagi Ikmal kerja. Macam tu. Akak semua support daripada segi tu pun okey dah. Okey, akak support daripada segi kalau Ikmal ada berjual ke pun Ikmal dah bersyukur sangat. Ya Allah, Jahiyok. Kejap kak Jahiyok. Berita kita tertangguh ya kak. Akak sabar jap. You don't accept me for longest time. I'm so sorry. I'm sorry. Busy. When you were in line, why you don't see me? Gimana? Hyung, am I? No. Yeah. No. Yeah, no. Legging. Your face is... Family legging. Hello! What's up, Jay? Where are you guys? Hyung, wait. Okay. Go out first and then you invite. Okay. Legging ke? Kak, kenapa dia orang kata tak lag pun? Okay, right now, my family... I will find someone who can... Sekarang tak lerok, sekarang tak lag. Lagging. Sekarang tak lerok, sekarang tak lag. Lagging. Guys, JL so strong. See 안녕하십니까. Invite Maxio. Jayo, wait, I go out cause Okay. You're perfect. kalau ramai-ramai lagging. Sudah. Kejap. Sekarang okey. Okey, kejap. Ikmal rasa kita kena guna Ikmal punya internet. Sekejap. Ikmal kena cakap dengan dia. Sebab kalau tidak nanti dia lagging. Kejap kak. Kenapa teruk sangat lag tu? Kejap Okay. Akak, sekarang lagging tak? Okay. Okay dah? Okay, kita try. Cakap Kak Jayo invite Ikmal sekali lagi. Sekejap. Wait, I ask Okay, my... good. Wait. Okay. No, fine. Slugging. Here's the... My family said they cannot see. We can They clearly. can close the app, open it, because we... Guys, can you see Ika? Yeah. We can see you and hear you. Yeah, very clear. Wait.
Akak, cuba akak keluar masuk balik. Teruk sangat ke? Dah close app, lag teruk. Ish, kenapa? Tengok kat Jaehyuk. Tengok kat lag paling teruk sepanjang live. Sekarang okey dah? Kalau sorang-sorang okey. Suara start tadi. Okey, cuba beberapa orang masuk kat Jaehyuk. Lepas tu cakap kalau Ikmal live ramai-ramai dia jadi lagging. Boleh tak kak? Tapi kalau invite orang lag, macam tu dah macam rapping tadi ke tu? Okey. Hujan ke kat sana tak ada pun. Sebab tadi okey je kita punya internetnya. Teruk macam CD rosak. Sudah. Kejap. Kenapa panas sangat aircon ni kenapa tak rasa? Ke sebab baju ni? Kejap, kita try tengok. Okey. Kalau macam ni, kalau okey. Okey, tengok jap lagging tak? Sebab tadi kita lama orang. Ke sebab sunyi macam tu. Tak lah dong. Tapi dekat aku dia nampak macam Ya Allah kak, lagging lah kak. Sudah macam mana ni kita ni? Try off live. Okey, Ikmal off live, lepas tu kita Ikmal on balik. Okey tak? Okey, kejap. Aku bahawa semua ni hanya igawan mimpi. Akak masuk dulu sekejap kak. Masuk dulu. Kita try dengan Ilham sekejap lagi. Okey. Ting 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 ting. Sedap pula bau perfume ni. Kemasih apa? Kemasih bau perfume apa tadi? Setakat ni okey. Bakpo pula tadi end kok. Iyo, tadi end sekejap. Sebentar. Kejap ke? Ramai-ramai tak boleh kot. Okey, kita try dengan Ilham. Okey, kita try. Oh Ilham. Accept. Ilham. Accept. Okey tak ni? Lagging. sikit. Okey, cu cakap. Hello. Tak ada. Okey dah. Okey. Bye. Okey, biasalah kak. Handphone lama, begitulah dia keadaannya. Okey, minta maaf lah. Kesian si Jaehyuk tadi, dah lama tak jumpa. Lepas tu kita keluar pula macam tu je. Minta maaf lah Jaehyuk. Minta maaf. Tadi ada apa ni? Nah, tak payah apa-apa. Kak, first aku nak cakap terima kasih. Terima kasih sangat yang pergi buat collection, beli kat kursi gaming pula. Lepas ni kamu tak payahlah cakap apa-apa. Lepas ni kamu tak nak cakap apa-apa. Cukup. Okay kak, cukup. Ikmal ada berita baru. Berita apa ni? Dia ada sultanah dia mal, tak payah fikir dengan dia. Ya, dia kuat kan? Tapi dia tak kenal kita lagi. Dia tak kenal kita lagi kak. Dia tak kenal kita lagi. Kita
kita main satu game je. Tapi lepas tu kita keluar. Tak ada best of two. Beritanya adalah saja. Apa ni? Berita apa? Jahyuk point sampai 500k. Kak, akak lupa ke point kita sampai 800k? Akak lupa ke tiba satu malam tu kita 800k? Ikmal jangan nak meriak. Tapi bukan sebab Ikmal yang kuat, sebab family yang kuat, bukan Ikmal. Kalau Ikmal memang tak kisah kalah pun, sebab Ikmal memang dah selalu kalah. Okay, so beritanya adalah Alhamdulillah, bukan pasal host, bukan. First berita dia, Ikmal dapat berak siang tadi. Hari ni Ikmal dapat berak 2 kali, Alhamdulillah. Dan Ikmal tak cirit, maksudnya usus Ikmal sihat. Dan seterusnya, Ikmal dapat berita yang Ikmal dapat video dan produk Ikmal yang dah siap. Lip serum insyaAllah akan dilaunchkan pada awal Mei ini, dalam 4 hari bulan macam tu lebih kurang. Okay, so 4 hari bulan adalah hari launch jenama Ikmal sendiri, yang dah 2 tahun terbekalai. Nak jual tak jadi, nak jual tak jadi. Packaging dah ada, formulation dah ada, tinggal jual je. Cuma stok tak banyak. Stok hanya ada itu saja. Stok cuma ada itu saja. Packaging pun sangat cantik. Kak Firana, Kak Yun, thank you so much. Sangat cantik. Packaging sangat cantik. Memang cantik. Untuk Ikmal lah. Packaging dia ada dekat depan muka Ikmal sekarang ni. Nama brand Ikmal akan revealkan awal Mei. Okey tak? Brand memang brand Ikmal lah. Memang ini adalah Ikmal punya brand. Dah daftar trademark semua. Brand dah ada. Awal Mei ni Ikmal akan bagi tahulah. So stok memang tak banyak. Stok memang Ikmal tak cakap aib lah, tapi Ikmal tak nak lah terlampau overconfident, dan tak nak lah terlampau macam dia terlampau banyak. Ikmal takut. Stok ada lebih kurang 60. Stok lebih kurang 60 je. Jadinya memang kena battle. Tak ada ada. Tak ada. Bukan 60. Okay, so Ikmal ada logo sendiri. Logo pun dah ada. Trademark pun kita dah daftar. Kita dah check semua. And then trademark memang kita dah ada. Okay. So Ikmal bagi tahu awal ni sebab ini adalah orang kata brand Ikmal punya brand pertama yang memang Ikmal dah daftarkan trademark. Dan memang daripada 3 tahun 2 tahun lepas Ikmal dah start jual produk. Tapi disebabkan Ikmal tak ada. Sekarang Alhamdulillah Ikmal dah bermeeting sana, bermeeting sini. InsyaAllah kita ada manpower yang mencukupi dari segi logistik, dari segi R&D. Dan kilang yang Ikmal buat adalah kilang yang ketiga terbesar di Malaysia.
Ketiga terbesar di Malaysia. Daripada segi skincare, daripada segi raw material, dia semua Alhamdulillah okey. Memang bagus dan tak ada masalah. Ikmal dah meeting lebih kurang 5 kali. Ikmal dah jumpa. Dan yang paling penting dia punya formulation lah. Macam tu. Okay, 13 ketua seorang satu. Okay, so yang ini adalah packaging dia. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? One, two. Dapat dah. Okay, so ini adalah produknya. Ikmal dah tunjukkan. Tak nampak? One, two. One, two. Nampak tak? Tak sempat tengok. Allahu Akbar. Akak kena cek amalan akak ni. Akak kena cek amalan akak. Alhamdulillah. Okay, ni produk lip serum. Ikmal akan keluarkan dia dalam Kak Global, thank you so much. Kak Nashada, thank you. Ikmal akan keluarkan dalam bentuk yang lain. Jadinya lagi mudah untuk dipakai oleh golongan-golongan akak-akak cantik. Tak perlu nak tarik-tarik. Senang saja. Yang penting packaging tak aib. Okay. Okay, so yang first Ikmal cakap, Ikmal boleh beritahu lah, raw material kita tak murah. Kita bukan raw material murah. Kalau yang pakai bibir jadi hitam, kita tak, Ikmal takut yang macam tu. Ikmal takut. Jadinya sebab tu Ikmal keluarkan dengan harga RM6,000 untuk satu. Ya. Untuk satu tu RM6,000. Sebab tu Ikmal keluarkan kuantiti SKU kita adalah 60 sahaja. Yang beli tu memang macam tu. Okay? Okay. Yang penting tak ada harga yang Ikmal macam tu. Macam tu. 6,000 lah. 6,000. InsyaAllah. Takut takut. InsyaAllah ada COD. InsyaAllah ada COD. Cerita. Bila nak jual? InsyaAllah kita jual dalam 4 hari bulan 5. Awal bulan ni kita jual lah. Awal bulan 5 kita jual. Ya. Yang Ikmal boleh cakap, lip serum ni bukan lip serum murah tau Kak. Ikmal boleh cakap awal-awal, lip serum ni bukan lip serum murah. Bukan lip serum kalau pakai boleh gatal bibir. Yang macam kalau sekali pakai tiba pink macam buntuk beruk. Tak. Dia bukan macam tu. Tidak, dia takkan. Dan dia tak akan gatalkan bibir, tak akan apa. Itu sangatlah berpatutan dengan apa yang didapat lah. Macam tu. Ya, bukan produk timbang kilo. Betul Kak Surani. Betul. Ini bukan produk timbang kilo. Jadinya tu raw material dia murah, kita tak nak. Ikmal takut sangat kalau jual produk macam tu, sangat takut, maaf cakap. Ya, kita tak buat dekat luar, kita tak buat dekat China, kita tak buat dekat mana-mana tu. Kita buat betul-betul dekat kilang 3 terbaik kat Malaysia ni. Ikmal takut nak keluarkan skincare ataupun apa-apa berkaitan dengan bibir ke, buat dengan bahan-bahan yang murah. Ikmal takut sebab orang pakai. Itu saja. Sebab Ikmal try sendiri. Macam tu. Ikmal try sendiri. Jadinya Ikmal try. Ikmal cakap tak nak macam ni, nak macam ni. Tak nak macam ni, nak macam ni. Ikmal sangat cerewet. Kalau buat kerja Ikmal cerewet. Dan insyaAllah ada manis-manis. Macam tu. Sebelum launching, tu dah buka pre-order. Tak tahu lah lagi. Tapi itulah beritanya. Itu saja beritanya Ikmal boleh beritahu. Nanti kedepannya Ikmal akan bagi tahu lagi. Okay? Okay, next berita Ikmal nak bagi tahu yang disebabkan jadual yang menekan-nekan, jadual Ikmal untuk bulan 5 ni insyaAllah akan sangat sibuk.
sekali dengan kita raya haji. Lepas tu untuk bulan 4 pun sangat sibuk. Kak Firita, terima kasih. Jadinya untuk Ikmal punya host backstage, Ikmal tak dapat. Macam tu. Itu saja. Ikmal tak dapat untuk host backstage. Ikmal anggap tu tak ada rezeki. Ikmal bagi tahu kakak semula, jadinya tak ada. Macam tu. Biarlah Ikmal host dengan kakak semua saja di sini. Begitu. Okay? Dan untuk tak apa Kak, tak apa. Ikmal takut akak menunggu beritanya, tapi Ikmal kena bagi tahu. Okay? Okey je Kak. Ikmal okey je. Ikmal takut akak yang menunggu. Okey, jadinya Ikmal bagi tahu. Okey? And then untuk jadual seterusnya, untuk live jualan, disebabkan ramai yang menekan-nekan untuk membeli Candita, 20 hari bulan kita ada live Candita. Kak Teh akan turun ke Kuantan. Lepas tu akan ada live dengan 2 lagi brand. 2 lagi brand ni brand besar. Dia akan live dengan Ikmal 1 jam sahaja. Satu hari lain. Itu kalau akan nak beli pun boleh, tak nak beli pun tak apa. Tak dengar suara tenggelam? Sudah. Stress lah aku handphone ni. Okey tak? Ikmal jual dia 1 jam saja. Setiap brand 1 jam. 2 hari berbeza. Itu kalau akak nak beli boleh, akak tak nak beli pun tak apa. Tak ada apa masalah. Tapi brand tu dia nak 1 jam saja. Okey, itu nanti Ikmal boleh bagi tahulah, sebab Ikmal nak confirmkan lagi dia punya brands tu. Antaranya Pantene dengan Enterbags. Pantene shampoo dengan Enterbags. Itu hujung-hujung nak dekat ujung bulan lah. Itu nak dekat ujung bulan. Lepas tu 30 hari bulan kita adalah bersama V Asia. Okey, 30 hari bulan bersama V Asia. And then paling dekat 4 hari bulan launch brand Ikmal, lip serum. Lip serum Ikmal jual. Lepas tu 5 hari bulan ni memang geramnya. Tak, dia macam ada ramai sangat. Ikmal tak tahulah dia ada grup mana ni. Stres tu tak? Lepas tu akak dengar siapa-siapa yang nak buat jadual lah. Ini Ikmal dah bagi tahu Along. Jadi Ikmal nak ringankan sikit dia punya apa ni? Nak bagi tahu tu Ikmal bagi tahu dululah. And then 4 hari bulan brand Ikmal, 5 hari bulan kek lapis Cik Guana. Dan ada KLFM berapa hari bulan tak? Tak tahu. Dah lupa. Terus. Minuman Yus dah coming soon Minuman Yus dah kenal Jerung. Dia kata nak buat jualan juga untuk jerung-jerung harga istimewa katanya. Akak bayangkan Yus pun dah kenal. Saya pun tak faham, saya tak tahu macam mana dia kenal Jerung. Yus ya, Yus, brand besar Yus tu. Jangan cakap Yus, Pantene dengan Enterbags pun dah kenal. Ikut macam, serius dah kenal? Tak, memang dia orang kenal. Memang dia orang kenal. And then Yus akan buat juga, tapi 1 hari saja, 1 kali je lah dia orang nak buat. Minuman Yus lah, macam teh bunga, apa benda-benda macam tu. Okey, itu saja jadualnya yang Ikmal boleh beritahu. Tapi Yus tu antara 9 atau 10 hari bulan 5. Begitu. Suara jauh lagi Kejap Kau kena pakai ni Kau kena pakai ni. Ada grand launch untuk brand Ikmal ke? Untuk brand Ikmal, grand launch Ikmal rasa tak ada lagi. Cuma kita akan ada photoshoot dengan video shoot, insyaAllah. Photoshoot video shoot kita ada. Kejap ada lagi ni Kak. Ada lagi Yang sedap-sedap ni. Geramnya. Kejap. Dek Demika akan datang bila? Demika akan datang Ikmal rasa nak dekat hujung bulan 5. Nak dekat hujung bulan 5 nanti. Kejap. Dah mute dah. Okay. Sumpah geram. Sebab Ikmal akseskan beberapa orang untuk ni untuk yang bagian tele-tele ni. Diorang ada group ke Kita biasa 30 hari bulan boleh beli Badness. Okay? Ikmal akan ada video shoot dengan photoshoot tak silapnya.
Lepas tu nanti akan ada video lah, video launch dengan photoshoot launch. So dekat situ nanti akak akan dapat tahulah Ikmal punya nama brand kat sana. Ikmal tak boleh reveal lagi atas sebab beberapa sebab Ikmal tak boleh reveal kan. Kalau dah boleh nanti Ikmal bagi tahu. Okay, kena tambah moderator, InsyaAllah. Nanti Ikmal akan tengok data, sebab Ikmal akan dapat tengok analytics. Okay, Ikmal dapat tengok analytics beberapa orang yang orang kata selalu ada dekat dalam live apa benda semua. Ikmal akan InsyaAllah akan try lantik. Dah lantik, Ikmal akan bagi tahu. Macam tu. Ikmal boleh buat MC tak? Ikmal boleh buat MC. Kak, thank you so much Kak. Okay, give. Model siapa? Siapa lagi? Ikmal je lah Kak. Macam tu. Ikmal je lah dulu. Ikmal Muslim ke? Ya, Ikmal Muslim. Dia kalau brand kita dah boleh pergi jauh, Ikmal baru boleh lantik model lah, baru boleh lantik duta. Ikmal baru je mula-mula nak launch kan. Model purba nak? Boleh. Ikmal tak kisah purba tak purba. Janji orang boleh orang tu boleh deliver kita punya produk bagus. Macam tu. Ada masuk dah si Jayok ni. Wow. Okay, right now, okay. It's working now. My family. Later, hi. Hello. Just later, me and you, okay. But my family don't see anything. Okay. Yeah, my family told me. Ah. Okay, Kuyan, you invite a friend too. Okay. Hey, strong. Very strong. He's super strong. No. Super strong. Yeah. No. Okay. No, don't believe him. Don't believe him. Okay. You know I how many want to people's watching him strong. right now? 不要停止想念。哎，强吗？ Hello. Hi. He 强 looks 强 strong. Yeah, my strong friend. Oh. My strong team. Okay. Okay. Pergi boyang. Oh, let's go. Kita oh. tim Jayok. TV 还在送拿 popular. Do I read you Zeno or He have a Zeno, half million Zeno. follow. Okay, yeah. Zeno, nice to meet you. I'll follow you. My name's Nice to meet Jay. you. I follow you. Oh, Okay, 谢谢 famous. I follow you back for you. Thank you. Opa, let's go, guys. your friend Yep. what name? Ikamar. Ikamar. You Oh, Ikamar brother. You is superstar? Yeah, No, you can superstar. call me Jimin Jungkook. Oh, thank you. Wait, Jimin. Oh, Jimin brother. let's go, You so let's go. many FC. Oh Oh my. my god. Yeah. 5 million. Thank you so much guys. Let's Guys, go. please, Oh, kuatnya bapak Oh, kuat ni. mini 上果碰他。 Lupa siapa ni? Kak Elara, thank you. Wait, my help me once, friend. please. I have small point. Everybody have a big point. 我想念。 Oh, Pak Mun, thank you. Pak Mun. 一个的嘛？ Thank you 苏大家。我又 Come on. Oh my 干 god. 嘛等3倍好吗？ Bu. Kat sini. Wait, let's go. Mana ni? ？OK，等3倍，没问题。 Everybody just. He have 5 million. He don't have so many people 買啊，係 I look 快 funny right now. 呢款嘢買咋？ Oh, ya Allah, Kak Momo, Kak Umui. Thank you. Please go. 呢款嘢買咋？先不管了。 돼지 고마워. 해프 제발. 미하可以 When the free challenge comes. Thank you, Kak, thank you. 太款係安包能。 Ketua muka tu santai je. Okey lah, kita santai. 有加成吗？加成吗？有等一會還沒到時間呢。 Oh, apa benda ni? Wait double. Sekejap. Wait triple. Alright, akak dengar tak suara saya dia? Suara saya kuat tak, Kak? Double ketua? Double Okay, sekarang double tak? Guys, my voice double or not? It's okay. Not double. Okay ya? Okay, Alhamdulillah. Thank you. Okay je, Kak? Okay, Alhamdulillah. So kita ada mic, jadi senang. Alhamdulillah. Kak FM, thank you Kak FM. Sekejap Jaya, one game only ah. No. 3 games. 我又有 strong. Three games. Wait double, okay? One game 我 only. 們一起嘛。我們一起嘛。 Speed challenge, guys. Together 嘛。Hey, so Kita one many game je, lepas tu kita people. keluar. Let's go. But quest more. I think he Best don't of want three to follow ke? me. Best of 3 ke? Memang Yeah. tak. Kita keluar. 3 match 2 wins, yeah. Kak, thank you Kak. One game only. 3 match 2 wins. There's nothing much I can do. They're waiting for you. It's international rule. 3 match 2 wins, you know. International rule pula dah. Memang aku international. 32. Oh, Chebar, please. TV, 32 rows, everybody, let's go. Okay, 30
Rus Kak. Ganti, Kak Amoy ganti, cantik. Terima Kak. kasih Kak Nana, Kak Syamsa. Thank you so much Kak. Thank you so much. Let's go. Okay, triple. Alright, go. Everybody, we can do it. kejap. Guys, please. Okay. So, sambil tu, look kita at nak their buat apa, points Kak? and my points right now. Like, so, Okay. So sekarang kita akan masuk ke triple point. Buddy, I don't look good though. Please, I want to look good. Come on. Okay. Triple point. Please, everybody, help 제발. Okay Kak, sumpah Iqbal tak tahu nak buat apa sekarang ni. Okay, stop Rus. Okay, faham? Stop Rus. Masuk Kak Rus. Kak Rus apa? Ui, dia kejar Kak. Sumpah dia kejar Kak. Kak Rus, thank you Kak. Jenny, thank you. Kak Lara, thank you. Walawi. Ui, ni macam aku carry the game Ini macam aku carry ni segala-galanya ni. Macam mana ni Kak? Ya Kak, thank you Kak. Ya. Oh Kak Kemboja, thank you. Kak Kemboja. Oh my god. Kak Nana, thank you. Super strong 呢。You have booster one again? Welcome to free. Oh, dia kata kita super. free. Kak Lara, masuk bubu. Oh, have booster. Oh, masuk bubu Kak tadi. Kak Nuna, Kak Evan, thank you so much. Kak Rus, Kak Lara, semua Kak Nana, thank you so much. Mini sang. Tak, Kak Amoy, Kak Amoy. Oh, masuk tadi Kak, Together we sumpah can masuk do it. tadi. Saya nampak. 再跟大家亚培勇呢？ Okay. Kumpul lagi. Takut. 对跟 Takut. Afizah, terima kasih. Welcome，他们来，我在对了。 Oh. Saja. Oh my. Saja. Sumpah saja, tak tipu. Sumpah saja. Super strong lah. Alhamdulillah ya Allah. Thank you so much. Alhamdulillah. Marza, thank you so much. Bon, thank you so much. Thank you so much. Kak Amoy, terima kasih. Kak Nana, Kak Kemboja, Kak Nuna, thank you so much. Thank you Kak so Rus, Kak much. Elara, Kak Umizu, Daisy, Kak Lala, Kak Fazani, Zida, Kak Syahira, Kak Firana, thank you. Mira, and Alhamdulillah. Mon My Malaysia, Yo, and Natasha, I need Eden, coconut, really thank you so much. Iveta MVP, thank you. Okay guys, thank you so much. I go first, okay? Excuse me, 3 match 2 wins. I said. Can follow, brother. Wait, can follow. Can follow, brother. Can follow. Oh, Wait. follow you can. They want to follow. Oh, okay. They want you to follow as well. Okay, thank you. Okay. Oh, thank you. Okay, if I win this time, I can run away, okay? Yeah, But if okay. you lose, Okay. but if we lose, we have to play one more because 1-1. Where are you from, brother? Welcome, warm Huh? sister. I'm from Dubai. Wow! Siapa bagi tadi? Karus, thank you. Yes, I'm from Dubai. I want to go Dubai. Tak boleh. Let's go. Dubai is too rich, Dubai. Since No. Come on, since when? Triple. I said, I want to go Dubai. Thank you. Oh, Kak Elara, thank you. If you wanna go to Dubai, you need to ask my fiancé, Nazra. Okay. Now, Dubai, I want to go Dubai. it's your Dubai is so fiancé rich. now. I know, Dubai. Yeah. I'm my fiancé. Dubai. Yeah, Dubai. My Hey, fiancé from Dubai. Hey, within few to meet months, Dubai Sami. Huh? it's your I want to fiancé have now. a Dubai Within few husband. months of time, because Dubai last time I husband. met. I want. What? What? I want to have a Dubai husband. Oh, Dubai husband. Oh. Then you go to Dubai because I Dubai, already have. Dubai boy like this still? My face, you think? Dubai boy like? I don't know because I'm not from Dubai. I'm from Malaysia, but my fiance from Dubai. Yeah, my fiance from Dubai. Yeah. I just menumpang, you know. Hey, you got engaged for real? Yeah, I'm Go engaged. Dubai. 攞你錢係咪 Yeah, my fiance from Dubai.？Paying for me. Okay. But I Hey, really thank want you, to go Kak. Dubai. Yeah. 뭐야? 뭐야? 馬來西亞啊，靠馬來西亞。誒 We still.
Wait. But still, of course, we still play. Yeah. Oh. Okay, faham. I can invite the H1 again. So like this how we play? อ้าวทำยังไงดีอ่ะ Kak Lala, thank you Kak Lala. Dah tu kalau ni macam mana cerita dia? Oh. Oh, Kak Ros, thank you Kak Ros, cepetan. พี่ทีมีน้ำมาให้แขวนไหมอ่ะ Oh. พี่ทีมีน้ำมาให้แขวนหนึ่งไหมอ่ะ Oh. I know from lah. Aduh, dia cakap apa ni? Aku tak faham lah. Sampai. Kau tolong. Since November 2025, since the beginning I game. want to fighting Hey ready. Ha? Kau cakap apa ni? I think the Hey lagging. Oh, lagging. Ya. I think the Hey lagging. Oh. Sing It's gering. okay. Grata tulerer. Okay. Okay. Wait, Okay. Let's go, it's guys. okay. Jaehyuk, Yeah. you already heard my new song? No. Nhiều sống. Go lah, hear my new song. The one Jaden sang? Yeah, Yeah, that song. I did. The Arabic one. Yes, I say it's good, and I say I want to give you a song. You don't even contact me. I said I'll make a song for you, and then you It's said, not that one, it's Arabic 應 one. 禮拜出個禮拜 yeah, 產 okay, but I want to make a song for you. You know, 咩啊 you put the lyrics lah. 我俾多啲 But right now, 咩啊？我禮 I 拜出 already 個 under 禮啊？ label. 我禮 I 拜 already under label. 有禮拜三咪， You pick your nose. That 有禮拜三咪， You want it? no, it's fine. Yeah, it's so annoying. 禮拜 My fiance love it. My fiance love my booger. 個拜累嘛？ Alhamdulillah. 變咗個人 Thank you so much. 這不是個人 My 生日 fiance love it. Everybody, thank Why you don't you so love much. my Thank you. booger? Let's go, let's Thank go. you so much. Thank you so much. Kak Elara, Kak Rus, thank you so much. Kak Eugene, Kak Kemoja, Kak Nanat, Kak Min, Kak Zima, Kak Zira, Kak Jufra, Kak Segala Barakah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Kwai. Brother, Thank you so much. okay, bye bye. Oh, bye bye bye. Bye. Thank you. Dia pun tak tahu kak kita dia ni bertunang kak. Kak Elara. Kak Elara, Kak Rus, thank you so much. Why he doesn't like my booger? My fiance love my booger. My booger like is love my booger. You know? Yeah. Le booger. It tastes so good. It tastes like something like we call asam. You know asam? It tastes like pungent taste and a little bit of sweet and spicy, a little bit of citrus. And if you like look at it like closely, it really looks like booger. You know? Yes. Yeah, you wanna see my booger? Like it's so unique. And the shape of it's like it's such an unbelievable thing I've ever done in my life. Yeah. Kak, kita 3 million like. Thank you so much. Booger. It's booger like. It's booger, right? But we call it booger. Yeah. Apa ni Jaehyuk? Apa ni? Jaehyuk. Mana Jaehyuk? Jaehyuk tengah nak CCTV ketua. Dia tak percaya I love fiancé. Kalau my fiancé, you know. Ketua, tak nak fikir-fikir ke? Masalahnya fikir ni dah berhari-hari. Kita tunggu tak ada pun. Tunggu tak ada pun, tak nak pun. Mungkin dia dah tak nak kawan dengan kita. Kak Pipi Pau, thank you so much kak. Kak Pipi Pau, thank you. Dekat Ikmal sakit sebenarnya, tapi gatal-gatal juga nak nyanyi kan. Jadi kita nyanyilah. Tak, kejap. Apa benda tadi Ikmal nak buat? Ikmal nak tanya Mak Su ni. Ikmal nak tanya Mak Su. Fiancé apa khabar? Fiancé khabar baik. Fiancé khabar baik. Kak apa katakan untuk tahun ni kan? Kita
stream Amen punya YT banyak. Kan tahun ni kan mungkin ada makan malam AI kan. Apa kata kita jadi kada superstar tahun ni. Mesti meledak kak. Sumpah mesti meledak. Dia naik pentas lagi kak. Percayalah. Kita boleh kak realisasikan tu. Kita tengok. Punch card dulu semua punch card. Kita tengok konten-konten meme banyak mesti jadi superstar. Memang superstar. Pam dia naik pentas. Betul. Bayangkan mem pun boleh jadi income juga dekat YT kan. Lagi kita stream lagi banyak, lagi okey. Lepas tu Abai pun tengok dia punya orang kata konsistensi dia dengan job luar lagi apa-apa semua. So boleh jadi superstar. Kan? Betul. Pergi onside. Oh kita terima. Bring it on Safa. Betul kita pula cana. Kita pula cana. Okay. So tapi itu sebenarnya Ikmal tak payah cakap kot. Ikmal tahu akak-akak semua akan buat. Harzan Dynamics akan buat juga. Harzan Cindy Alip Kit akan buat. Itu tak ada masalah. Ikmal rasa itu semua dalam perancangan dia orang tak ada masalah. Itu semua petik-petik jari pun dah jadi. Okay. Okay kejap. Apa benda aku nak cakap tadi? Ke mana hantar belum gambar lip serum dekat Along Oh dah hantar. Tapi sangat cantik. Ya Allah Fiki. Ada dah Fiki ni. Thank you very much, man. Appreciate you. Enggak apa-apa lah Fiki. Enggak apa-apa. Enggak perlu invite. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah bermalam-malam aku tunggu mana Fiki mana. Kenapa merajuk? Tak payah nak merajuk, Iqmal. Main kita, ayolah. Ayo main. Hari ini kau kalah, Iqmal. Guys, oh my god, percaya diri like pede. Okay, kalau Fiki kalau kamu kalah, kamu dengar lagu Habibillah boleh? Boleh. Okay, kalau kamu kalah kamu buat challenge Habibillah post di TikTok kamu bisa. Story ya. Bila Habibi. Ya lagu aku. Okay, nanti kita dengar ya. Wih, 13 win. Oh my god. 30. Let's go guys. Let's go guys. Everybody. Let's go. Lagu aku. Ya kan? Kamu menetap di Norway kan? Siapa cakap aku netap di Norway? Itu di belakang-belakang kamu latar belakang layar belakangnya. Switzerland. Oh, Switzerland. Okay. Faham. Taklah. Let's go. Okay. Tak. Lah di Indonesia aja lah. Itu ada Yeah, what the heck, bro? So, Free, welcome jangan lalai. to- Okay, jangan lalai. Kita tak ada triple point ni. Mana triple ni, guys? Iqmal, cakap kau tua tak apa, Iqmal. Mana aja? Bukan Apa-apa. kamu tu. Apa? Aku tak faham. Faham lah.
Apa? Ulang. Aku Tak ada apa. dengar 30 tadi. alif ain. 30 saat, 30. Tak ada alif khir. Oh, 30. Okey, di akhir. Ya. Ha? Ya, Fiki pandai aku lupa. Fiki gratulerer. Gratulerer. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu tahu itu wait. bahasa apa? King Teche, welcome King! What? Oh, Sultan masuk ke? King! Oh, Sultan Oh masuk ke? my god. King Teche! Oh, wait guys. Oh, I see. Okay. Okey Kak, stop dulu Ros Kak. Okey. Okey Kak, stop dulu Ros. Okey. Oh my god, King. Guys, mari kita sarung tangan guys. Kak Muim masuk. Kak Muim masuk. Masuk. Kak Fazal, thank you. Kak Firiana, Kak Shandi, alah masuk pula. Guys, sarung tangan yang punya. Toma, thank you. Let's Kak Rus, go! thank you. Ada lagi tak bubuk. Kak Kamboja, thank you. Alamak, dia ada miss. Kak Nozel. Wah. Kak Nozel, thank you. Wah. Kak Yu, thank you. Bapak, Kak Elara, thank you. Kak Elara, Kak Nus, Kak Nurzel. God, King Kak Ahmad, Kak Yu juga, Kak Kamboja, Kak Nanat, Kak Trish, Kak Masri, Kak Dina, Kak Kamu dari suara Kak Min. Thank you so much. Ui, Kak kita dapat Kak. Kak Rus, thank you so much. Kak Elara, thank you. Kak Nojel, thank you. Kak Nojel. Oh, tak ada yang masuk, King. Sarung tangan kita tak ada yang masuk, King. Oh, Ya, sarung tangannya masuk angin. Ya Rabbi. Okey, Fiki dengar lagu Habibila, buat challenge Habibila. Ayo semuanya. Ayo. Fiki. best of 3. Okey, disebabkan best of 3, kalau kamu kalah lagi, kamu dengar lagu Habibila waktu live ni, and then nanti buat challenge, post di TikToknya ya. Bisa? Story. Kau mau story nama post ni. Story gas. Tapi tag aku. Boleh. Gas. Okay, boleh lah. Yelah, sebab dia creator besar kan, dia kena faham. Okay, faham? Alright. Nyindir, dah mulai nyindir ya sekarang ya. Okay. Enggak nyindir. Enggak nyindir. Bilang-bilang aja. Tetap aja lah kita semuanya. Congratulations, King Tetik Cerah. Level 39. Level 39. Story Story Titi sama story IG ya. IG ya. Kau kira kau dah menang, ha? Enggak gitulah. Enggak gitulah pikiran. Enggak nyindir. Gitu. Tap mari guys, Okay, semuanya okay. guys. Everybody Okay. together, tap. Okay, dia ada Zultan, dia masuk Kak. Okay, let's go guys. Okay, Kak jangan lalai. Okay. Takut aku. Kak ada fairy tale, Kak Siti Hairum, Kak Safa, thank you. Semuanya. Everybody together, tap my face. Fun fact, Iqmal udah tunangan. What? Kaget ya? Really? Ya, udah tunangan. Wow. That's crazy. That's good. Udah tunangan aku. Ya kamu udah nikah, udah mau punya anak. Ya masa aku enggak tunang-tunang. Bagus. Ya. Good, very good. Kamu umur berapa ya, Vicky? 30. Iqmal berapa? Nipu dan kau. Malah aku cakap 25. Oh, 25. Nipu. Aku Google ya, aku Google nama kamu ya, aku Google ya. Akak jangan lalai, Kak. Silakan. Vicky Naki umur berapa? Guys, mana speed challenge, bro? What the heck, bro? No speed. Umur Vicky 25. No 2001. speed, man. Okey. 2000. Maksudnya umur No. 2000. This year 26.
Okay. Guys, ya guys ya. Mari kita Wah, ambil udah ibu jadi ini, bapa dia umur 25, 26 udah jadi bapa, udah anak. Ya Allah. Berkah Kalau umur hidupnya, berapa? amin. 24. Wow, 24 aku. Masya Allah. Kenapa? Udah makin fasih berbohong. Ya Rabbi kerata luirer. 24. Google me. You Google me. Oke, aku percaya dah. Percaya. Okay, you Google me. Okay. Tunangan Iqmal ada dalam video. Oh, music video. Oh, what? Really? Karena itu kamu harus nonton videonya, harus buat challenge-nya. Nanti aku forward challenge-nya. Okay. Betul, kali ini nggak bohong. Oke, guys, adakah kita yang punya kali 5, guys? King TC masih Okey. punya kali 5 nggak, King? Okey kak, masuk je kita 30 saat terakhir. Ayo kak, kita berjuang. Saya nak buka muzik saya kak. Don't have a goal. Guys, siapa yang punya kali 5 boleh guys cek ransel, tapi jangan dipakai dulu. Jangan dipakai dulu guys, cuma kasih tahu aja, kasih tahu dulu aja. 40. Okey, 40 kak. 40 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Fokus. Iya. You're listening to the sounds of Eden Lloyd on this week's Oh, 1 minit. radio show. Okey. Stay tuned. Okey, jangan punch cut dulu. Okey, faham? Jangan punch cut dulu. This is our era. Tadi yang dapat King TC udah dikeluarin tapi guys. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. Demi Habibillah, ya Allah tolong. Aku takut. Karus, thank you, Karus. Karus, thank you. Karus, tapi Rena Kak Ilara masuk. Masuk, Kak. Kak, masuk. Kak, masuk, Kak. Kak Zee, thank you. Kak Syakura, thank you. Kak Jenikit, thank you. Ada miss tak kita? Kak Ibu Afiq, thank you. Ada miss tak? Ada awan tak? Kak Nana masuk. Kak Nana masuk. Oh, takut aku hujung ni. Hujung ni aku takut. Kak Z, thank you. Kak Kira. Yahoo! Terus Kak Lara, thank you. Kak Nanat, Kak Ibu Afiq. Ibu Afiq, semuanya Kak Lala, Kak Kirani, Puan Nomala, Kak Zidi, Kak Everybody, Kak thank Syarifah, Kak Ahim. you. Thank you so much. Thank you. Alhamdulillah. Ye fikir nonton Nabi bila. Ye fikir nonton Nabi bila. Let's go. Dia sakit pula bahu. Kita lihat ya guys ya. Wush, gaya banget Iqbal ini ya. Ini follower. حبي عليك Weh, بيزيد قلبي نادى تعال خليك ويايا ليلة خذ قلبي وتنال وحبي Oh ini tunangannya. bila habibi renungku dunia rasa terhenti suaramu. Tapi challenge-nya ya biasa-biasa aja, nanti aku tunjuk. Velocity. Matamu malam habibi bintang yang menjadi saksi cinta ini bukan sekadar janji, ialah hidup di dada. Keren juga Iqbal ini ya. Kau ada. Aku fikir macam lagu apa ni?
المخبى وجودك تعالي حبي Ya, itu yang susah ni ke saya tu. menyapa, cukup lembut senyummu, cukup indah pandang matamu. Malam-malam habibi, bintang yang menjadi saksi cinta ini bukan sekadar janji, ialah hidup pidana makin kuat bila kau ada. قلبي ناداك تعال خليك ويايا ليلة خد قلبي وتنال وحبنا مولع بلا 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 حبيبي renungku dunia rasa terhenti suaramu tak bayu menyapa cukup lembut senyummu cukup indah pandang matamu malam-malam habibi bintang yang menjadi saksi cinta ini bukan sekadar janji ialah hidup bidara bagi kuat bila kau ada. Excuse me. Excuse me. Yeah. Fikir udah dengar. Yeah. Okay. So untuk banget, Iqbal. challenge velocity-nya ya gampang aja. Bentar. Ini aku forward. Kamu tengok juga TikTok aku di video paling latest. Habibillah itu. Bila Habibi. Nanti kamu post di TikTok. Tag story okay, IG. Ini ya. Ya itu. Oke, Iqbal. Oke ya. Siap. Makasih ya. Sukses ya buat lagunya. Bagus banget. Iya. Pokoknya all the best for you, Iqbal. Pokoknya lancar kamu harus juga buat challenge-nya aku. nikahannya. Buat Aman. Oh, iya. I will do it. Oke. Oke. Bye, Iqbal. Bye Vicky, terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Okay dah. So, kita sudah merasuah Vicky. Alhamdulillah. Susah nak merasuah ya. Sebab Vicky ni kak, dia sangat besar lah di Indonesia lah. Market dia besar sangat kat Indonesia. Kemal memang kenal dia lama dah dekat YT. Tapi waktu tu Kemal tak ada YT pun lagi, Kemal dah tengok video dia. Sebab dia sangat famous dekat YT. Dia pandai cakap macam-macam bahasa, termasuklah bahasa kat Norway. Gratulerer, gudulerer. Gratulerer, kabarakatulerer. Karakatirulgur, kita lurer. Gitu lerer. Betul? Okay, umur 25 muda lagi macam kau tu, betul. Dia sangat aktif dekat media sosial daripada sebelum-sebelum ni lagi. Tapi sekarang dia memilih platform live lah, TikTok live. Dia menang TikTok Live Fest. Kan ni Kemal cakap ada 2 lagi event besar, TikTok Community Fest tu dengan TikTok Live Fest. TikTok Global TikTok Live Fest tu dia dapat pergi ke London, apa benda semualah. Macam tu. Dia wakil Indonesia. Kalau kat Indonesia dia paling kuat jugalah. Dia antara yang terkuat di ranking-ranking teratas. Jadinya begitulah dia. Dia sangat famous kat Indonesia. Dan dia baik. Kemal terkejut waktu mula-mula dia live dengan Kemal tu. Rupanya betul-betul dia. Kemal depa suruh hampir survey akun kat office habis harus kepanasan. Ya Allah. Fikir Omi dulu. Dia ada style language dia, betul? Betul-betul. Macam mana macam itulah kak. Apa ni? Hello ketua. Kak dia dah kahwin dah. Dia dah kahwin. Dia baru kahwin. Tak payah nak katalog sangat. Dia dah kahwin.
Kemal ni nak balik Kuantan besok ni. Rumah nak kena kemas ni. Sekali Kemal tengok rumah kan rasa macam stres tengok rumah. Bila tengok rumah rasa macam ya Allah stresnya kepala. Dia tak bersepah tau kak. Cuma dia ada macam banyak, ada barang-barang. Jadi Kemal apa yang Kemal nak buang dengan barang ni? Ya Allah terima kasih kak. Ya Allah terima kasih. Terima kasih sangat. Tadi pergi dating ke tu? Tidak. Tadi Kemal keluar dengan Mak Su. Tapi Kemal dah call dengan Mem macam tu. So Mem pun tengah berusaha. Dia sekarang tengah sangat busy kan. Kemal dah call dengan Mem. Dia sangat busy. Dia sedang memenuhi hari-hari dia dengan hari sangat produktif. Macam tu. Dia banyak buat aktiviti. Dia kata dia pergi gym apa semua pagi tadi. Lepas tu macam-macam lah dia buat. Jadi jom sama-sama kita doakan Mem semoga dia pemudahkan segala urusan. Orang kata urusan dia tu dipermudahkan. Apa benda yang dia buat semua dipermudahkan. Okay? Alhamdulillah, amin. Kejap VC chat kejap. VC chat ni memang aku block kau terus. Kau ni memang kau ni dunia dah nak kiamat. Buat lagi kerja haram tu je. 6 juta like. Alhamdulillah, terima kasih. Apalah yang dia tu sangat tu? Janganlah. Allah. Apa ni? Mal dah tahu ke Nazra ship dengan siapa? Ikmal tak tahu kak. Ikmal bab kerja Mem kami sangat profesional. Ikmal sorry kak, korek hidung sedap kak, korek hidung memang asyik sekali. Ikmal kalau boleh Ikmal tak nak tanya pasal kerja. Sebab kerja dia sangat bersungguhlah committed dalam kerja dia kan. Jadinya Ikmal malas. Begitu. Apa-apa kerja dia, Ikmal hormat kerja dia. Begitu. Melainkan dia sendiri yang cerita. Sekejap Tapi apa Ikmal tahu? Mak Su ni isi minyak. Kejap kak Fiki buka lagu Habibillah. Fikir sambil buka lagu Habibillah. Sedap tu lagu tu kan? Sedap tu. Okay. So Ikmal nak nyanyi satu lagu. Lepas tu Ikmal off live. Ikmal nak rehat. Besok Ikmal nak try lagu ni ya. Adam Bibi, thank you. Segalanya kaku hati terus menangis bila mengenangkan dirimu telah tiada. Kau pergi tanpa pesan, tinggalkan aku sendiri menghitung hari tiada daya di mana sepi. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya ikauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih.
dengar tak suara? Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya idauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Habibila 800k? Sumpah lah kak. Habibila 800k ke? Kata aku cetek. Kamu tahu lah, baru tahu 800k. Oh, 836. Ya Allah kak, kamu mau tahu? Walawi, kak, thank you so much kak. Ya Allah, 830k. Sebab semalam aku 700k lebih rasanya. Ya Allah, geretuk-gererir. Ya Allah, thank you kak. Fiki dah ulang lagu tu. Aku dah kata dah, lagu tu sedap. Itulah Fiki. Orang dah cakap lagu tu sedap, tak nak dengar. Bila habibi, renungku dunia rasa terhenti. Suaramu babayu menyapa, cukup lembut senyummu, cukup indah pandang matamu. Dia boleh cakap lagu tu bukan Ikmal nyanyi. Dia kata, betul ke tak suara Ikmal? Penat-penat kita menyanyi buat lagu tu. Penat dia menyanyi. Gara kutulir, gara kata tulir. Okey. Bang. Okey. Apa benda ni? Ya Allah, cantiknya produk ni. Apa ni? Gara kata lurir. Alamak, dah masuk dah klien ya. Ada yang suruh Ikmal datang ke sekolah dia. Kawan Ikmal jadi cikgu, lepas tu ada suruh dia datang sekolah dia. Jadinya macam LGCP ada karaoke mail tak? Masalahnya Ikmal tak tahu lagi tau kat lagu ni. Serius. Ikmal tak try lagi. Test. Kita try. Geramnya aku yang visi-visi ni. 40,000 orang masuk. Ya Allah, geramnya. Aku blok ya. Nah. Swim bila nak cover? Dah mula ke? Sorry kak. Pergi ke blok. Saat mentari beradu, bulan pun bertemu, hatiku menjadi sayu dalam tamaran waktu. Benci tau bila kita karaoke, lepas tu dia punya lirik lambat keluar. Kita dah lah jenis tak hafal. Lepas tu ada orang komen minta karaoke-nya lirik lambat keluar. Dah kata dah lirik lambat keluar, kita dah lah tak hafal lirik. Sekejap. Kalau kita hafal tak apa. Kita ni mana liriknya? Lirik lambat. Saat mentari beradu, rembulan pun bertemu, hatiku menjadi sayu dalam kesedihan
samaran waktu. Mengapakah rinduku masih ada dalam kalbu, sedangkan cinta sudah berlalu. Mungkinkah rasa bersalah masih menghimpit jiwa, karena terlalu tega membuatmu terluka. Kau yang begitu setia, tak berhadapi segala, namun ku mencari apa kesal akhirnya. Aku pinta kepadamu, maafkanlah kesilapanku. Aku tahu kau dan aku tidak mungkin akan menyatu. Family Don masuk. Ya Allah, Family Don. Yang genggung. Gratulerer, kata gratuler. Nyanyi lek-lok. Kak, Ikmal tak hafal dia punya tu lagi. Bagi Ikmal dengar dulu kan. Bagi Ikmal dengar dulu. Ikmal nyanyi untuk akak. Okay, Ikmal akan nyanyi untuk akak konsert mega. Kita namakan dia konsert mega, yang di mana lepas Mak Usu dah sampai dah ni. Mak Usu dah sampai. Mak Usu dah nak sampai dah. Dia kata kalau aku tengok rumah kau bersepah kau siap. Dia kata kalau aku tengok rumah kau bersepah kau siap. Sabar jap, bukan bersepah dah ni. Ini dah macam tunggang langgang. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Tiket free ke? Tiket free saja. Okey, untuk tiket mega kita, insya-Allah kita akan set pada waktu dan tempat di rumah masing-masing. Siapa duduk dalam tandas boleh tengok dalam tandas. Siapa yang ada dalam bilik boleh tengok dalam bilik. Siapa yang ada di tempat kerja, Kak Bos Bang Bos Dul. Terima kasih Bang Bos Dul. Dek, bunyi penguin sekali. Okey, so kita bagi. Ya Allah, aku doakan siapa yang kerja yang tele-tele ni kan. Aku tengoklah. Aku yang kerja tele-tele ni faham lah Siap. Bukan mak support Jeep, mak su Ikmal. Not. Sama lah minggu tu, betul lah. Family Dome, ya. Kemas rumah cepat. Itulah takut. Okay, so nanti Kemal akan buat konsert tu. Konsert tu ada lagu irama Melayu, ada lagu dandut, ada lagu Indonesia dan juga ada lagu ni lah, ada lagu orang putih yang orang sangat suka Kemal nyanyi lagu orang putih. Betul. Dan waktu tu tadi iklan, Kemal akan berpakaian macam Aina Abdul. Maksudnya akan ada pakaian mega-mega lah untuk Kemal buat konsert tu. Konsert tu boleh venue senang je. Okay, tiket tak ada, cuma punch card saja. Masuk live punch card, itu tiket dia. Lepas tu nanti alhamdulillah tak ada artis jemputan. Kalau Ikmal nak jemput artis pun tak boleh nak jemput sebab mic ada satu. Jadinya yang tengok boleh tengok kat rumah. Okey? Betul. Kita kemungkinannya umumkan konsert sulung Ikmal yang berada di alam maya. Orang kata akak-akak boleh tengok dan abang-abang boleh tengok, boleh masuk, boleh punch. Kak Elara reach member level 34. Wow. Betul. Ya. Ada dancer tak? Tak ada. Yang uniknya konsert tersebut, Ikmal ada dancernya, Ikmal cameraman, Ikmal lighting man, Ikmal audio man, semua Ikmal. Ya, betul. Ya. Dan akak-akak semua boleh sediakan lah, orang kata minuman atau makanan. Okay, minuman makanan kena sedia sendiri. Tengok kat rumah. Okay, sofa sendiri. Okay, siapa yang ada bajet lebih boleh buka dekat TV. Siapa ada projektor boleh tengok kat projektor. Okay, yang berada di Singapura, Brunei dan sebagainya Indonesia boleh tengok kat rumah sendiri. Tak payah datang Malaysia. Okay, tak payah susah-susah. Tema apa? Tema baju tidur. Kak Noe, terima kasih. Gerak kata lekerer. Gata kalah rekerer. Terima kasih. Okay, kekasih bayangan satu. Kekasih bayangan, kekasih saya berada di Cyberjaya. Okay, jadi tak ada bayang. Cuma sekarang bayang pun tak nampak sebab dekat Cyberjaya. InsyaAllah nanti kita try untuk konsert sulung Ikmal tersebut. Kita akan minta tim-tim editor kita untuk buat poster konsert sulung Ikmal no. Tapi akak jangan menyesal, abang semua jangan menyesal, kerana lagu yang dinyanyikan oleh Ikmal yang paling orang suka lagu orang putih, lagu English. Kak Sinza Aziz, terima kasih. Kak Adil Aziz, terima kasih. Lagu orang putih, lagu English. Kak Elara kan kalau dia rasa macam dia nak menganjing Kemal, mesti dia bagi orang hutan ni. Cuma tak tahu kenapa, tapi Kemal rasa macam tu. Okay. Ada penyanyi jemputan ke? Buat masa sekarang tak ada lah. Tapi kalau untuk
artis ASMR jemputan ada kat Surani. Ada. Nama dia Serani Sejor. Serani Sejor. Dia akan masuk dekat dalam stadium, lepas tu dia akan macam ni. Semua sila ambil tempat. Abang, pulanglah. Termenungku sendiri, memendam rindu tidak menentu. Iman, tolong ambil pinggan mama, Iman. Macam tu, okay? Nanti. Dia tiba-tiba macam tu. Okay? Nanti itu untuk orang kata macam Ikmal waktu nak tukar-tukar baju tu, nanti bolehlah Kak Suran Sejor akan masuk. Kak Suran ni berasal daripada orang kata sebelah negara Norway. Sebelah negara Norway, Ikmal tak tahu apa, Ikmal anggap Vienna je lah. Nanti Kak Nojel pun masuk, tiba-tiba daripada Austria tu, daripada Vienna tu, dia tiba-tiba masuk ke benua, dia lompat, lepas tu dia backflip ke depan, lepas tu dia bawa anak dia sekali. Okay, lepas tu nanti Kak Ain datang daripada Netherlands. Orang biasa naik kapal terbang, tak, dia terbang. Okay, lepas tu nanti tiba-tiba disebabkan konsert Ikmal tu macam mega sangat kan, macam orang cakap, ya Allah memang best betul lah Ikmal ni nyanyi. Tiba-tiba ada bulan jatuh. Bulan tu pula Yaya. Bulan jatuh daripada atas, bam, dia kata, bang, kau diam Ikmal, bising angkat. Orang kata pengganti konsert tersebut. Waktu itulah semua akan nampak muka Yaya. Sebab apa? Bulan, bagai bulan jatuh ke bumi. Biasanya bulan jatuh ke riba, tapi tak, ni bulan jatuh ke bumi. Okay, family apa ni? Family Don request lagu ketua. Dekat konsert Ikmal akan datang, InsyaAllah Ikmal akan nyanyi dekat konsert Ikmal akan datang. Waktu tu bila dah hempap jagung semua dan lemudeng semua dah tak tahu kat mana. Dan waktu tu lah tamatlah sudah cerita kami. Kisah jerung dan baja air. Betul. Okay, terima kasih semua. Okay, Ikmal minta maaf, Ikmal kena off sekarang sebab musik Ikmal tak sampai. Aku takut ni. Okay, terima kasih semua. Untuk 7 juta like, terima kasih. Untuk akak-akak jerung mudeng mana yang ada, Harjan Dinamik, Hadas, Cindy, Alif Kid, dan juga family-family Abando yang masuk, terima kasih semua. Untuk 7 juta like, terima kasih. Untuk 4.3k yang stay daripada mula sampai habis, terima kasih. Yang bagi gift, terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki lagi, insyaAllah, amin. Terima kasih semua. Minta maaf kalau terkasar basi. InsyaAllah esok kalau Ikmal free, Ikmal buat live lagi. Apa-apa nanti Ikmal bertukar dekat Tele ataupun dekat TikTok story. Okay, bye-bye.